Okay, so sebelum kita mulakan sesi kita pada hari ini, saya memperkenalkan dululah diri saya. Saya Madam Hamizah binti Masud dari Jabatan Reka Bentuk Pembuatan. Jadi sudah berkhidmat di KKTL lebih 10 tahun lah. Okay. So saya juga lecturer dalam FYP 1 dan kalau di pusat lain kita panggil project proposal. Betul tak dari pusat lain? Hai. Okay. So saya rakan saya Madam Fazina sebagai moderator kita lah. Okay, sebelum kita bermula, sorry. Okay, so sebelum kita mulakan, kita saksikan dulu komik yang telah disediakan. Okay, daripada Puan Fazlina. Sorry. Assalamualaikum. Lepas tu saya suruh Najib print. Dapat belum? Hello. Hello. Dah resah ni. Siapa tu benda? Okay. So kalau kita tahu tu memang FYP ni bila nak masuk SEM 4 je jadi macam menakutkan, betul tak? Kalau boleh saya minta daripada pusat lain untuk mutekan suara. Hello Amin. Boleh tak mute-kan semua orang dulu? Okay. Aku fahamkan untuk aku nak buat lita. Tengok dia berbual dalam tu dah. Amin tutuplah Amin. Admin ni yang tu duduk tai. Kau selalu dengar je. Hello, test. Dengar ke? Dengar ke? Tak dengar. 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 Miza mute, Miza. Tak dengar. Dengar tak suara saya? Dengar. Okay. Oh, So semua orang boleh baguslah kalau scan Padlet kita. Kat sistem situ kita punya maklumat lah. Aktiviti pun kita akan share di situ. Okay, so hari ni kita memang main banyak scan lah. Mudah kan nak share link tu. Okay, mungkin Puan Fazlina pun boleh share link di chat box. Scan. Scan. Ya. Jumpa je. Kalah. Okay.
Jadi semua orang dah scan ya? Ada sini pun boleh bersuara lah kalau dah. Jangan senyap je. Dah, okay? Alright. Okay, so kita ada activity scan lagi. Kita jawab kita punya survey. Which part of writing your FYP report is hardest for you? Ya, semua dah scan ke? Kalau dah scan mungkin boleh type satu. Sebab kalau pakai suara dia macam a bit ni lah. Loceng. Okay, kita tengok apa feedback daripada rakan-rakan kita. Apa pula ni? Okay. So setakat ni finding good references lah. Kita bagi dalam 1 minit untuk buat survey. Yang baru datang ni, sekejap ya. Sekejap, back dan share. Yang baru datang ni boleh scan dulu. Okay, so finding good references ya. Ini yang menjadikan the hardest part. Masa kita nak mula FYP 1. Betul ke yang dekat sini pun sama ke? Okay, sebab apa kita susah nak dapat reference tu? Zaman IT, zaman gadget, zaman AI ni references yang macam mana yang masuk awak tu? Journal? Bukan? Ada siapa yang boleh Balik feedback pulau tak? ada, balik pulau. Okay, ya balik pulau ada nak cakap? Okay. Okay. So references tu memang kalau zaman saya belajar pun memang itu yang paling susah lah. Tapi kita kena cuba cari jugalah. Dan at the end of the day, mungkin dapat juga macam mana pun. Tapi kena banyak membaca. Itu keyword dia lah. Okay. So kita discuss dulu kita punya learning outcome for today. Okay. Understand the structure of chapter 1. Recognize key components of an effective introduction. Okay, and then number 2, apply technical writing strategies for clarity and coherence. So kita nak develop lah untuk chapter 1. But then chapter 1 tu ada part yang kita tak pergi into deep lah. Okay. So LO1, understand dulu the structure of chapter 1. So basically why? Why chapter 1 is so important? Anyone boleh jawab tak? Assalamualaikum. Okey, waalaikumsalam. Okey, sekejap Yang daripada kita yang kontak pun dia kata kalau chapter 1 tak siap, yang lain-lain tu confirm tak siap. Okey, so yang tadi cik apa? Ada nak cakap ke? AKM Jasen hadir. Okey, betul.
So kalau kita tak siap chapter 1, chapter lain memang tak boleh nak siap. That's why it's so important lah. That's why kita kena ensure clarity, organisation and professionalism dalam research documentation. Okay. And then yang penting juga kita kena follow format. Format semua tahu tak macam mana kita nak refer format apa? Tak tahu? Okay, tu guideline FYP guideline MARA 2020. So saya sediakan buku ni pernah tengok tak? Pernah buka tak? Baca dari kulit ke kulit tak? So buku ni kena baca. So siapa yang tak ada lagi dia boleh download. Pernah buka? Alhamdulillah. Okay. So daripada buku ni dekat last page dia ada compliance checklist. Compliance checklist ni biasanya awak kena print, hantar sekali dengan report. Untuk untuk examiner tanda lah. Adakah awak mencapai dia punya format ke tidak. Okay. So boleh scan lah ataupun boleh scan juga link dia tu lah. Saya share daripada saya punya share folder lah dia punya buku tu kalau nak download. Bagus. So KKTM Kuantan ni semua dia nak download kan. Okay, dari pusat lain okey ke? Okey. Alhamdulillah. Kita tak boleh lama sangat lah kan. Ni dah 12, 16. Okay, so next. Hadir. Kita pergi ke LO2. So kita pergi ke LO2 ni kita nak cerita pasal chapter 1 sahaja, iaitu introduction. Chapter 1 lays the groundwork for the FYP project. Betul lah macam kawan kita cakap tadi. Kalau satu tak siap, semua tak siap. Okay. So dia mestilah cerita pasal research topik, rational, project goals and limitation kita. Sebab kadang-kadang chapter 1 ni je, orang baca chapter 1 je. Baru dia tahulah projek ni siap ke tak siap. Okay. So subtopik yang ada dalam chapter 1 adalah background of the study, problem statement, objective, scope dan project planning. Ini memang wajib lah, tapi kalau awak nak top up lagi boleh, tak ada masalah. Bergantung kepada pusat masing-masing juga. Bergantung pada lecturer masing-masing. Tapi yang generally-nya macam ni je untuk kita punya level of diploma. Saya nak pergi toilet, Ustaz. Oh, silakan. Terima kasihlah bagi tahu ya. Okay. So kita pergi one by one, background of the study. So background ni kadang-kadang kan, saya baru student saya hantar kat saya tengok background dia pendek je. Pendek je. Tak boleh Okay, minta mungkin seorang boleh tolong tekan rejoin. Touch screen. Okay. Masalah sikit dekat ni. Join. Okay. So okay, tak apa. Kalau yang kat sini tak boleh, boleh tengok dekat handphone masing-masing tadi. Ada scan dah kan? Padlet. Okay, kat Padlet tadi. Ada lagi tak link Padlet? Mungkin Madam Fazina boleh share lagi kat chat box lagi. Okay, so background of study. Okay. We have to introduce your topic. Describe the problem. Explain why your project is important. And also mention previous work if any. How your project helps. Okay. So contohlah kan. Ni example. Ni pendek je ni. Bukan macam ni sebenarnya. Sebab saya tak boleh nak tunjuk satu report yang betul. Okay, ni contoh. So yang ini masalah dia apa ni? Dia nak buat projek pasal apa agak-agak? Siapa boleh baca? Mungkin seorang wakil kita? Tapi tak, boleh dapat slide tak? Saya. Okay, so siapa ya? Boleh kenalkan nama? Boleh tak saya nak baca? Boleh. Seorang je Boleh. Seorang saja, betul bacakan. Cepatlah baca. Sabar. Tapi yang lain tu boleh baca dalam hati. Okay. So kalau yang ini dia cerita pasal household punya appliance lah untuk utilize
Puan Hamizah mute. Tolong on mic balik. Puan Hamizah mute. Puan, okay. Okay. So dia kadang-kadang dia auto sendiri lah. Saya minta maaf ya. Okay. So key component untuk background study adalah current state of technology. So yang terkini punya kita nak. Okay. Sebab kalau contoh kan dulu dia orang kalau projek kadang-kadang dia nak buat pasal untuk berkebun punya troli. Tapi dia masih lagi kata dulu tu zaman saya kecil punya lagi. Tak boleh. Okay. Jadi kita kena tengoklah current tu yang terkini and then challenges yang terdapat untuk kita identify and then significant of the study. Kenapa kita study? Kalau kita nak buat pasal troli, kita study pasal berat yang berapa kita boleh bawa, berapa tayar yang kita perlukan. Bukannya kita nak study troli, tapi awak pergi study pasal pasal apa contohnya? Properties of material. So lari daripada dia punya yang sepatutnya. Okey, sekejap saya ada ni daripada ni bukan saya masih ada lagi Cik Clarisan. Ada tak? Okey. So yang lain ni masih boleh ikut ke pakai handphone? Okey, so kita pergi ke problem statement. Boleh. Okay, so problem statement adalah kita tell reader the problem you are tackling in this project. Okay. Boleh. Okay, terima kasih feedback tu. State clearly how you aim to deal with this problem. Limit the scope of the study. Sketch out how the thesis is structured to achieve your aim. Yang last kali ni, avoid generalization. Tak buka mic tu. Puan mute. Puan mute. Puan Hamizah Ada mute. Najmi, ada Najmi. Puan tak dengar lah Puan. Minta maaf sebab dia macam tiba-tiba dia auto pergi minta maaf. Encik Beb, jangan maklum lah kalau tak dengar. Ni. Ada orang yang tekankan janganlah, kita sama-sama kan. Mohon je yang siapa tergaduh. Okay, saya maklum lagi. Okay, problem statement. So context. So context dia apa? What is the issue? Macam tadi kita nak buat troli dekat kawasan pertanian. So isu dia apa? Kenapa orang nak buat troli ni? Sebab kawasan pertanian ni kita nak angkat berat. Macam ada student saya dia nak buat projek pasal troli untuk dekat nursery. Jadi dia nak angkat pasu bunga kan. Dia tu jalan kat nursery bukannya cantik rata macam ni. Ni sikit lah. Jadi dia kena ada special punya tayar punya structure lah. Okay. And then justify what is the important part. Kita nak design tayar tu lah. Okay. What research or data support this issue? Provide relevant research data ataupun supporting the problem. So kena cari lagi lah. Mungkin kat nursery tu satu je masalah. Kena pergi ke nursery yang lain. Sebab tu ada field study pula. So you nampak lah problem ni. Kadang-kadang kita buat projek bukan untuk selesaikan masalah kita je. Jadi kita kena pergi tengok adakah orang lain pun bermasalah. Perlukan benda tu. Okay, propose solution. Kat sini lah. Jadi ayat ulas tu kita kena ada ayat. That's why this project is came out untuk solvekan dia issue. Macam tu. So kita tengok example dia. Okay. Kalau awak buat state ayat macam ni je. Alamak, tak dengar pula. Apa pula pergi mute tu?
Siapa Aduh, ni? kenapa dia cakap Hello? seorang-seorang Tak, dia tu? mute balik. Okay, saya tak tahu. Tak, tolonglah jangan ada yang mutekan saya. Atau kalau ada soalan mungkin boleh nak tanya ke kan? Okay. Omat sikit. Okay, setakat yang tak ada, kita tengok sampel. Okay, traditional energy monitoring lacks real-time tracking, remote access and automation, causing inefficiency, high cost and energy waste in smart homes. Boleh tak kita punya problem statement nak tulis macam tu je? Simple Adakah sangat. dia offer tak solution untuk tu? Ataupun kita tahu okay ada lags, maksudnya masalah dia real-time tracking, remote access and so on. And then tapi kita kena ada statement how kita nak overcome the problem. Okay. So next. Ni contoh. Ini yang the best dia punya problem statement lah. Okay. So dia compare dulu. Traditional energy memanglah lacks of this all this kan. Energy waste in smart home and so on. And then dia kata without immediate feedback, users struggle to manage consumption effectively. Okay. So, patut kita contribute to unnecessary waste and carbon emission. So, dia ada mengukuhkan lagi. Dia kata research suggests that real-time monitoring can cut energy waste by 50%. Tapi, household masih lack solution tu. Okay, so dia kata this project will design. So, dia ada satu statement yang mengatakan, okay, kalau saya designkan satu lagi produk, boleh overcome problem tu. Itu baru complete kita punya problem statement. Okay, so problem statement should clearly define what is wrong with existing solution. Okay, explain why this problem matter. Okay, lepas tu justify why dia nak bangunkan apa? IoT based system. Is the right solution. Then mesti concise yet detailed enough to show technical relevance. Okay. Tu problem statement. So, laju sangat ke? Tak kan? Faham je kan? Alhamdulillah. Okay, kita nak pergi ke main part kita lah hari ni. Atau itu objectives. Okay, so objective define the specific aims of the project. Okay, so kalau dalam peringkat diploma ni, kita suggestkan 2 saja objektif. Okay, so lecturer awak pun dah terangkan. Kan? Ya, ke dia suruh buat 5? Dia suruh buat 5? 2 je kan? Perkataan Dua je. To design, to fabricate. To diploma level settle macam tu je. Okay? Okay, so apa yang kita kata smart ni? Specific, measurable, achievable, relevant, time bound. Okay. Okay, 1, 2, 3. 3 tu kadang-kadang kalau orang yang buat research dia ada sikit lagi lah. Okay. So example. Okay. Saya ada 2 example. To design an IoT integrated energy monitoring system for smart homes. Satu lagi. To fabricate the integrated IoT energy monitoring system that user friendly. Okay. Adakah example ni okay? Okay, so apa dia smart? Kenapa macam bergema? Okay. Okay. So kita pergi balik semula ke slide kita. Okay, contoh. Hadir. Terima kasih hadir. Okay, kita compare dulu. Apa maksudnya smart tu? Okay. Yang first objektif. Okay, spesifik. Tak sempat nak ambil gambar. Ambil gambar apa ya? Slide tadi. Oh yang ni? Boleh. Okay, kasih slide. Puan.
Terima kasih sama-sama. Okey. Dah ambil gambar dah? Not bad. Okey. Dah puan. Alright. Terima Okay, kasih, so Puan. kita tengok example ni dia smart enough tak? Okay, specific. Okay, dia ada S. Mention an IoT integrated energy monitoring system for smart home. So dia mention dia nak buat apa, dia nak design apa ada. Measurable. Dia kata tak. No clear criteria for success. Contohnya ada tak efficiency level dia? Performance dia tahap mana IoT integrated energy monitoring system? Sampai tahap mana? Okay, achievable. Dia boleh achieve lah. Biasanya yang kalau kita nak design tu kita tahulah capability kita boleh design ke tidak. Dia kata ikut expertise-nya. Lainlah kalau awak ni engineering. Tapi awak kata awak nak buat tu design contoh coding for yang kita tak pakai walaupun awak ada yang daripada robotics kan. Mungkin ada satu yang awak tak pandai pakai tapi awak nak buat juga. So itu macam dah di luar pada bidang kita. Itu contohlah. Okay. So relevant tak? So dia relevant lah sebab smart home ni dia kata smart home ni memanglah smart home dia ada integrated lah benda macam-macam ni lah IoT integrated. Time bound. So dia tak ada time, dia kata tidak menepati time bound sebab no time frame is mentioned. Okay, so kita revise. Okay, refine balik apa yang dikatakan smart version. To design an IoT-based energy monitoring system for smart home with real-time tracking within 6 months. Dia ada time frame. Okay. Okay, apa yang dikata tadi measurable. So, apa beza ayat ni, ayat yang kedua ni dengan yang pertama, kan? So, dia dah ada real time tracking. Maksudnya dia nak buat IoT energy monitoring system tu, macam mana nak identify benda tu sampai ke peringkat mana. So, dia ada real time tracking dia. So, bila ada real time tu, maksudnya kita dah implement IoT based energy monitoring system. Okay. Okay, so kalau kita tengok komen, dia kata yang sampel yang kedua ni dah menepati smart version. Okay, so kalau macam kita punya peringkat, smart ni dicadangkan, bukan di guideline lah. Tapi kalau macam peringkat kita ni, kadang-kadang awak tak ada kan, tak ada tulis within 6 months kat belakang. Tak ada kan, tapi kalau tak ada pun it's okay. It's okay sebab kita faham. Biasanya dua objektif. Satu objektif untuk FYP 1 atau project proposal. Objektif yang kedua adalah untuk FYP 2. So, satu objektif tu awal mana tahu dah 6 bulan mesti siap design. That's why kita nak sampai chapter 3. Materials and method. Awak dah ada design dah. Jangan lagi masa dah nak hantar report tu, design masih sketch pakai tangan lagi. Yang itu memang tak nak. At least awak dah ada dah assembly design. Boleh? Faham Okay, yang dekat pusat lain pun faham So kalau kita ingat balik Faham. Terima kasih. So kita faham FYP 1 memang akan sampai chapter 3. Materials and method. Okay, so saya ada sampel satu lagi lah. Kalau awak nak baca lagi sebab kita mungkin kesutukan masa lah untuk kalau kita nak cover semua. So dia boleh contoh-contoh ni. So kalau siapa macam nampak, boleh ada pangkal, ada ride ni kan. So kat sini, kita boleh juga pakai ChatGPT untuk bantu kita, AI kita. So mungkin Puan Fazina boleh bantu kita share ChatGPT yang boleh kita pakai untuk FYP 1 kita? Boleh. Puan Fazina? Just share tu. Boleh. Saya akan sharekan. Okey, terima kasih. Okey.
So ChatGPT ni memang tak dinafikan lah. Untuk generasi ni kita kena pandai guna. Dia membantu saja bukan untuk totally awak apa? Macam ni kita kata totally rely on. Guna dan baca balik sebab yang bijak tu awak bukan dia. Ingat okey. Kat sini pula Jom. saya cuba. Ya. Jom. Irfin. Ya, Saya seorang je cakap. Maaf, saya tak faham yang measurement tu. Boleh tak tuan explain lagi? Measurable. Mirfin. Saya minta maaf, saya tak, mungkin boleh type kot sebab bila cakap tu kita macam Jaga chat, nak jaga. Itulah. Saya punya akaun kat sana. Okey, tak apa. Lepas ni kita take note okey. Kalau tadi nak tanya measurable ni, okey, kriteria tu maksudnya kalau dia kata IoT Integrated Energy Monitoring. Ini sorry. Yang ini kan. With real time tracking. So dia ada dia punya kat mana kita nak ukur sukses dia. Kita kata kita buat IoT based energy monitoring system. Tapi kita nak tengok kat mana real time tracking tu ada apps dia ke. Dia ada hidden word dia kat situ. Okey. So, nanti awak boleh baca yang ni lah. Sampel yang kedua. Dan kalau saya tengok okay, Puan Fazina dah share tadi. Okey. Ada lagi tak apa. Okay, so ChatGPT pun membantulah. Saya pun memang menggunakan. Dah ada Miza. Puan Miza, dah ada dah Padlet link dengan ChatGPT. Alright. Okay, minta maaf. So kita awak boleh tengok kat Padlet juga. Okay. Kat Padlet ni ada yang first ni kat chatbox. Dekat Explore GPT Final Year Project. Boleh klik. Miza, ada yang nak bertanya. Okay. Silakan. Siapa yang angkat tangan tadi? Muhammad Firdaus. Okay, Muhammad Firdaus, silakan. Tu je lecture. Di LM4A. Teruskan Miza. Okay. So awak boleh try try cuba FYP satu ni. Okay, you boleh tanya dia, is it okay my objective? Mungkin awak terangkan dululah statement. Saya tak ajar itu deep tu nanti awak kena pergi ke lecturer masing-masing lah. Okay, so awak boleh tanya dia, is it okay my ni follow smart tak? Nanti dia boleh bagi feedback yang macam saya punya dalam slide. Okay. So kalau kita dah tahu sikit-sikit lah kan dapat grab apa dia yang kita sampaikan hari ni. Mungkin boleh scan kita ada satu aktiviti lagi lah. Okay. So sebenarnya awak scan ni ini adalah link Padlet juga. Okay. Semua handphone dah buka dah Padlet. Ada Padlet kan? Kat Padlet tu ada satu aktiviti Sekejap. Ni. Activity 1. Activity 1. Okay. So draft your FYP objective that follow the SMART criteria. Okay, so boleh tekan tambah kat atas tu. Okay, subjek tu tulislah nama. Contohnya Hamiza. Okay, cuba awak tulis awak punya objektif dia apa. Yang sekarang ni. Dan cuba awak buat dia reflect balik pakai SMART. So kita bagi masa dalam 5 minit lah. Masing-masing saya rasa setakat minggu ni dah ada objektif. Mesti dah ada Jangan risau pasal nak ini biasa. Kan jadi macam Kita tu memang kena orang lain yang control. betul. Kita kena, dia tak boleh one man show. Dia memang kena, Betul. kita kena Ini ada tim. Puan Fazina mungkin boleh mute. Boleh tak? Ya, berat-berat sikit lah.
Ada tak tapi yang lebih daripada dua? Dua je lah Sebab objektif ni kena capai. Kalau tak capai, fail. Fail Hadir FYP. puan, hadir. Betul tak Encik Anwar? Ya betul. Okey, so kita tengok ramai dah ni yang feedback kita. Muhaimi ke kita kemaman. Objektif. Develop a simulation model of a lift system integrating automatic control and safety features using microcontroller and PLC programming. Wow, panjangnya. Oh, 3 dia punya objektif. So, ada tak Encik Muhaimi ke kita kemaman kat sini? Okay, ni Syamsul Azrai. Ada kat sini kan? Okay. To design a field line making robot. To fabricate a field line making robot. Nampaknya macam DKI punya pattern macam ni ya. Kan? Pattern pendek sangat. Saya ada yang panjang ni, tapi saya pendek ni. Sebab? Yang ni sebelum revise. Oh, okey. Okey. So, lepas kita dah terang tadi, lebih faham sikit lah. At least yang kalau kita boleh sampai SMAR. T tu tak apa. Time bomb tu kita faham dah. Memang 6 bulan. Okey, daripada KKTLC Gading. Test if adding feature to sand brick makes them lighter. Oh, ni macam ayat selamat kan? Test if pula ada kat situ. Patutnya to develop a testing method to make the sand bricks lighter. Okay, ni ada dari Nurin. To design a lightweight and small for the portable folding table and chair. Banyak dia punya karakter ni. Dia ada lightweight, small, portable, folding. Okay, so ni semua kita kena achieve. Okay, to fabricate a small portable folding table and chair which can save space. So space tu, awak kena save space. Terlalu besar gambarannya. Save space yang macam mana? Okay. So compare the antion. Ni daripada mana Isha ni? Ni macam orang-orang saintis ni. To compare the antioxidant activity of different parts of lemongrass, leaves and stem through EPPH radical. Okay. Biasanya kalau kalau research memang macam ni. Dia compare and then dia nak optimize lah. It's okay. So dari Lenggong to compare, dia pun buat study juga. Oh, sambal belacan powder. Menarik je. So kalau nak pergi overseas, boleh bawa powder je. Okay. Okay. So banyaklah kan kalau kita nak go through. Okay. So kalau yang mana saya tak go through tu jangan kecil hati lah pula ya.
Ini tak boleh ni dalam bahasa Melayu ni. Okay. So kita sambung sikitlah lecture kita. Skop. Skop. Apa yang awak faham tentang skop? Fokus. Okay. Lagi? Target user. Lagi? Ha? Size. Size dia. Okay. Material. Okay. Kenapa dia jadi bergema? Sekejap. Sekejap. Saya mute tak kan? Okay. Okay, so basically lah, project boundaries. Define the extent of your study. What specific problem are you addressing? What are the constraints? Boundaries, kita boundkan dia. Contohnya, awak nak buat meja, awak cakap kan? So, meja tu size dia apa? Kena identify dalam scope. Mana suka orang besar. Dia tengok je benda dari tadi. Okay. So, berapa size dia kita kena identify. Okay. Objektif dia untuk apalah. Buat meja untuk apa. Okay. Mention approach use. Kat sini lah awak nak pakai apa. Secara analytical ke, fabrication ke, mention terus dalam scope. Betul tak Cik Anwar? Okay, limitation. Okay. Biasanya ada juga tips yang saya dengar. Dalam scope ni kita identify apa yang boleh, apa yang kita tak cover pun kita tulis juga. Contohnya awak buat meja tu untuk student. Awak dah cakap dah, not for industrial use. Awak dah mention sekali dalam tu. Sebab panel biasanya macam Cik Anwar dia memang pakar, ada panel InnoCrack. Dia memang suka soalan macam tu. Dia akan tanya balik. Kalau saya ni kat industri, saya tak boleh pakai meja awak ni. Dia kata kan. Lepas tu awak pun boleh cakap lah, memang saya tak buat untuk ni. Skop saya memang untuk, so awak ada strong apa? Alibi untuk kata, memang saya tak buat untuk tu. Okay. Macam tu lah. Sebab tu kita kena, awak daripada sekarang ni awak dah skop kan. Sebab daripada problem statement tadi, kita tak menyelesaikan masalah seluruh dunia. Kita selesaikan masalah yang ini je. Okay? Expected outcome. So kat outcome pun kita boleh ni lah, kita boleh identify juga. Okay, kita tengok contoh ni ada beberapa guideline lah, panjang lagi awak boleh go through. Okay, awak boleh masukkan ayat project overview, example dia apa kan, nak buat design fabricate IoT based energy monitoring system. So objektif tadi awak boleh juga restate balik dalam scope. Sebab tu saya tengok ada yang macam pendek sangat tu sebab dia identify dalam scope dia. Okay. So what is included? Tulislah. Jangan tulis ini guideline Awak kena tulis dalam paragraph. Okay. And then what is not included? Mention juga. Kadang-kadang saya baca yang student punya dia tak mention yang ini. Selalu dia cakap yang dia include saja. Jadi untuk penambahbaikan ni kita tambahkan juga not included for apa. Okay, constraint and limitation, tulis juga memang awak budget limited, kita identify siap-siap. Okay, teknologi pakai apa? Pakai apps ke, tak pakai apps ke, memang pakai website saja ke, mention juga. Ni target user tadi kan, ada orang cakap tadi yang user, siapa user awak kena mention. And then final deliverable. What the project will produce. So kita dah bayangkan dah. Akhirnya dia ni jadi apa. Tulis juga dalam skop kita. Bila orang baca skop, dia dah faham dah. Okay, macam ni. Okay. So ni ada contoh lah. Saya tak pergi go through untuk baca lah. Ya. Contoh ni awak semua boleh access kat dalam slide tu. Okay. Okay. So, item yang last yang biasa kena ada kat dalam chapter 1 adalah Gantt chart. So, ini contoh Gantt chart KKTM Kuantan. Ataupun mungkin kelas lain punya Gantt chart lain sikit.
Lebih kurang kan. Okey, tapi Gantt chart ni baru plan saja kan. Nampak tak? Sekarang ni kita dah di dalam week ke 11 ke 12? 11 ke 12 lah eh. So patutnya ada yang kuning dah ada lah. Briefing kat mana. So kat bahagian task ni boleh berubah-ubah lah. Setiap orang mungkin diletak sama. Tapi ini sebagai guideline dia okey lah. Okay, so item so mesti ada. Masa awak hantar untuk checking pun at least ada warna kuning dah dekat week 1, week 2 So saya rasa pusat level lebih kurang sama ke? Ada yang boleh feedback sikit? Yup. So kenapa kita kena ada Gantt chart? Kita nak keep track. So kita sedar, oh dah minggu ke-11 sepatutnya minggu ke-11 ni saya kena dah siap dah chapter 1. Tapi madam baru nak ajar, bukan ini pernah kita tambah lagi ilmu lah. Sepatutnya kalau kelas saya tu dia orang dah hantar dah chapter 1 untuk checking. Okay. So boleh proceed ke next chapter and then submit draft and then presentation. So kita dah nampak present week ke-19. So ni kalau bahasa Melayu kita panggil apa? Carta pembantuan. Macam tu lah kalau bahasa lama. Okay, itu Gantt chart. Rasanya tak payah ajar aku macam ni betul-betul nak buat ni. Faham kan? Setting ni biasanya awal kelas dah set dah dengan lecturer kita. Dan awak pun faham nak baca. Kadang lecturer tak payah cakap dah. Minggu ni tolong hantar chapter 2 ya. Tak payah dah nak jadi pengemis. Kalau saya cakap kelas saya ni macam pengemis. Minggu ni saya minta tolong hantar chapter 2, tolong hantar chapter 3. Sebenarnya tak payah. Awak tengok jadual awak dah tahu dah. Kena hantar, kena siapkan. Okey? So saya harap semua pelajar daripada pusat level sama ya. Okey, so masih ada lagi ke orang lain? Okey, so kita tak lama dah ni. Okey, kita ke Nak habis kelas dah ke? macam mana? Nak habis kelas dah ke? Nak dekat-dekat habis dah. So kita dah sampai ke Q&A session. Any question? Boleh kalau malu nak cakap boleh type. Tulis kat chatbox. Nanti kita punya Puan Fazlina boleh bantu kita. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Hafiz. Boleh share tak punya slide ni? Slide kita dah slide kita dah share dekat Padlet kita tadi. Dekat sini, materials. Masih hadir Puan. Terima kasih. Okey. So Padlet ni simpan link ni sampai bila-bila boleh pakai. Awak boleh trace balik kita punya slide kat sini. Buku panduan FYP pun ada. Nak baca balik. Okey, sama-sama. Kita nak baca balik komik. Kat mana? Saya dah masukkan link dekat dalam chat. Okey, mungkin boleh tengok dekat chat Boleh tengok kita. dekat Chat room kita mana? Chat. Okey, so boleh. Baik. Nanti Puan Fazlina boleh share lagi. Mungkin ada yang baru masuk kan. Kak Doktor dia baru masuk. Ada question tak yang daripada sini yang dekat KKTM ni? Ada question tak? Ya. Soalan boleh? Miza. Saya dari KKTM Pasir Mas, saya tanya pasal introduction 1.1. Ya. Saya kita punya introduction kan, perlu ke kena ada reference daripada paper lain, daripada macam contohnya ethical. Macam contohnya kita menggunakan Mendeley. Boleh. Memang kita kena ada citation kita panggil kan? Tapi kita, tak semua orang pandai guna Mendeley. Puan ada tak cara untuk kita orang tahu menggunakan Mendeley? Mendeley ni kan kalau saya pun belajar sendiri. Dia memang kena ya. Sebab saya dah install Mendeley, tapi Mendeley tak support kat laptop. Kita orang dah buntut, tahu tak macam mana? Mungkin kena yang tu saya tak boleh nak bantu sangat lah. Kalau nak cara nak guna tu mungkin pensyarah dekat pusat awak boleh bantu.
Miza, ada soalan, dia tak faham pasal measurable. Oh, tadi kan? Boleh explain lagi tak? Dia minta tolong explain lagi sekali pasal measurable. Okay. So, kita pergi balik ke kita punya objektif. Ya kat sini. Okay. So soalan dia tak faham tentang measurable. Okay, kalau kat sini dia kata apa? No clear criteria for success. Key features, contohnya efficiency level, performance metric. So apa bezanya ayat ni dengan sorry ya. Siapa tu boleh tolong mute? Mohon peserta mute kan mic. Okay. So sekejap biar saya tolonglah. Apa ni? Tak ada pula. Simo. Ni. Saya. Okey, tak kisah tu. Okey, so yang measurable tu maksudnya dia nak membuktikan. Dia berbeza dengan ayat yang atas dengan bawah ni, dia kata for with real time tracking. So dia nak kata dia buat IoT energy monitoring system ni kat mana dia keluar? Nak papar kat mana? Nak tengok benda tu berjaya ke tak? So dia measure pakai real time tracking. So kalau yang ni saya faham dia ada apps dia ke, boleh tengok kat website ke, dia masuk terus dia punya data tu. Okay. Macam tu lah.